Telefon pintar merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam kehidupan manusia moden. Dalam kalangan mahasiswa, telefon pintar digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pembelajaran, komunikasi, pencarian maklumat dan hiburan. Namun begitu, dari sudut pengenalan falsafah, kita tidak hanya melihat telefon pintar sebagai sebuah alat teknologi semata-mata. Falsafah mengajarkan kita untuk berfikir secara kritis dan mendalam terhadap sesuatu isu. Oleh itu, persoalan yang perlu kita tanyakan ialah sama ada telefon pintar benar-benar membantu pembangunan manusia ataupun sebenarnya mewujudkan bentuk kebergantungan baharu dalam kehidupan mahasiswa. Isu ini boleh dilihat melalui bidang epistemologi, iaitu cabang falsafah yang membincangkan tentang ilmu pengetahuan. Telefon pintar telah menjadi salah satu sumber utama bagi pencarian maklumat pada masa kini. Melalui telefon pintar, pelbagai bahan akademik seperti jurnal, artikel ilmiah, buku elektronik dan nota pembelajaran boleh diakses dengan mudah. Walau bagaimanapun, epistemologi turut mengingatkan kita bahawa tidak semua maklumat yang diperoleh boleh dianggap sebagai ilmu yang benar. Dalam era digital, mahasiswa terdedah kepada pelbagai maklumat yang belum tentu sahih. Oleh itu, mereka perlu mempunyai kemampuan untuk menilai kesahihan sumber, membezakan fakta daripada pendapat dan memastikan maklumat yang diterima mempunyai asas yang kukuh. Tanpa penilaian yang teliti, telefon pintar boleh menjadi medium bagi penyebaran maklumat palsu dan bukannya medium perkongsian ilmu. Isu ini juga berkait dengan bidang logik. Logik menekankan mengenai penggunaan akal secara rasional dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Dalam konteks penggunaan telefon pintar, mahasiswa perlu menggunakan pemikiran yang logik bagi mengurus masa dan menentukan keutamaan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, mahasiswa perlu tahu membezakan antara penggunaan telefon pintar untuk tujuan akademik dan penggunaan yang berlebihan untuk hiburan. Mereka juga perlu menilai sesuatu maklumat secara rasional sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Kegagalan menggunakan pemikiran logik boleh menyebabkan mahasiswa mudah terpengaruh dengan maklumat palsu serta mengabaikan tanggungjawab akademik mereka. Di samping itu, isu kebergantungan telefon pintar juga boleh dianalisis melalui konsep insan. Dalam falsafah, insan bukan sekadar makhluk fizikal tetapi mempunyai aspek intelek, emosi, sosial dan rohani yang perlu dipelihara secara seimbang. Telefon pintar sememangnya memberikan pelbagai manfaat kepada pembangunan insan, khususnya dalam aspek pembelajaran dan komunikasi. Namun begitu, penggunaan yang berlebihan boleh menjejaskan kesejahteraan diri mahasiswa. Kajian menunjukkan bahawa kebergantungan terhadap telefon pintar yang berlebihan boleh meningkatkan risiko tekanan, kebimbangan, gangguan tidur dan masalah hubungan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi yang tidak terkawal boleh mengganggu keseimbangan pembangunan insan secara menyeluruh. Seterusnya, isu ini turut berkait dengan bidang metafizik yang membincangkan tentang hakikat kewujudan dan realiti kehidupan manusia. Kemunculan telefon pintar telah mengubah cara manusia berinteraksi antara satu sama lain. Pada masa dahulu, kebanyakan hubungan sosial berlaku secara bersemuka. Namun pada hari ini, sebahagian besar interaksi berlaku melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Keadaan ini menimbulkan persoalan metafizik yang menarik. Sama ada hubungan maya mempunyai nilai yang sama seperti hubungan yang berlaku secara bersemuka. Walaupun teknologi berjaya merapatkan manusia dari segi jarak fizikal, tetapi masih wujud persoalan sama ada hubungan tersebut benar-benar mampu menggantikan interaksi manusia yang sebenar. Selain itu, penggunaan telefon pintar juga boleh dilihat melalui perspektif ideologi. Media sosial yang terdapat dalam telefon pintar sering mempengaruhi cara mahasiswa melihat dunia dan menilai diri mereka. Pelbagai kandungan yang dipaparkan boleh membentuk pemikiran, gaya hidup dan sistem nilai seseorang individu. Sebagai contoh, budaya mengejar populariti, pengaruh selebriti media sosial serta gaya hidup mewah sering dipromosikan secara meluas dalam platform digital. Tanpa kesedaran yang tinggi, mahasiswa mungkin menerima nilai-nilai tersebut sebagai ukuran kejayaan hidup tanpa melakukan penilaian yang kritis. Akhir sekali, isu ini juga berkaitan dengan dekolonisasi. Dalam era globalisasi digital, kebanyakan aplikasi dan platform teknologi digabungkan oleh syarikat antarabangsa yang mempunyai pengaruh besar terhadap cara manusia berfikir dan berinteraksi. Oleh itu, mahasiswa perlu mempunyai kesedaran untuk menilai nilai dan budaya yang diterima melalui media digital. Oleh itu,
Langkah-langkah yang sesuai perlu diambil bagi memastikan penggunaan telefon pintar berada pada tahap yang seimbang dan terkawal. Bahagian seterusnya akan membincangkan cadangan-cadangan untuk mengurangkan implikasi kebergantungan telefon pintar dalam kalangan mahasiswa. Setelah kita memahami implikasi kebergantungan telefon pintar dalam kalangan mahasiswa, saya akan menerangkan beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan masalah tersebut berdasarkan perspektif falsafah. Cadangan pertama ialah mengamalkan pengurusan masa yang berkesan. Mahasiswa perlu menetapkan had masa penggunaan telefon pintar setiap hari, mengutamakan tugasan akademik sebelum hiburan, mengurangkan gangguan notifikasi dan menggunakan aplikasi pemantauan masa skrin. Dari perspektif falsafah dalam kehidupan, cadangan ini berkait rapat dengan konsep kesederhanaan yang diperkenalkan oleh Aristotle melalui idea Golden Mean atau jalan pertengahan. Menurut beliau, manusia perlu mengelakkan sikap yang melampau dan mencari keseimbangan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, telefon pintar tidak perlu ditolak sepenuhnya kerana ia mempunyai banyak manfaat. Tetapi penggunaannya perlu dikawal secara sederhana agar tidak menjejaskan tanggungjawab akademik dan kehidupan seharian mahasiswa. Cadangan kedua ialah meningkatkan literasi digital dan kesedaran etika teknologi. Mahasiswa perlu didedahkan kepada kepentingan menilai kesahihan maklumat, mengelakkan penyebaran berita palsu serta memahami aspek privasi data dan keselamatan cyber. Cadangan ini boleh dikaitkan dengan bidang epistemologi yang membincangkan tentang ilmu pengetahuan dan kesahihan sesuatu maklumat. Dalam era digital, maklumat boleh diperoleh dengan mudah melalui telefon pintar. Namun, tidak semua maklumat yang diperoleh adalah benar dan boleh dipercayai. Oleh itu, mahasiswa perlu menyemak sumber maklumat sebelum menerimanya sebagai ilmu. Selain itu, bidang logik turut memainkan peranan penting kerana mahasiswa perlu menggunakan pemikiran yang rasional dan kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan sesuatu maklumat kepada orang lain. Cadangan ketiga ialah menggalakkan aktiviti sosial dan interaksi secara bersemuka. Mahasiswa perlu melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, program kemasyarakatan dan memperkukuhkan hubungan dengan keluarga serta rakan-rakan. Dari sudut konsep insan, manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain untuk berkembang secara seimbang. Walaupun telefon pintar memudahkan komunikasi, teknologi tidak mampu menggantikan sepenuhnya hubungan manusia yang sebenar. Interaksi secara bersemuka membantu meningkatkan kemahiran komunikasi, membina keyakinan diri dan mengukuhkan hubungan sosial yang lebih bermakna. Cadangan keempat ialah mengamalkan gaya hidup sihat dan seimbang. Mahasiswa digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, mengurangkan penggunaan telefon pintar sebelum tidur dan menjaga kesihatan mental. Dari perspektif metafizik, manusia bukan sahaja terdiri daripada aspek fizikal, malah mempunyai aspek bukan fizikal seperti emosi, pemikiran dan kesejahteraan diri. Oleh itu, penggunaan telefon pintar yang berlebihan boleh mengganggu keseimbangan antara aspek-aspek tersebut. Menjaga kesihatan mental dan kesejahteraan diri adalah sama penting dengan menjaga kesihatan jasmani agar seseorang mahasiswa dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Cadangan yang terakhir ialah memperkukuh peranan institusi pendidikan. Institusi pendidikan boleh menganjurkan program kesedaran berkaitan ketagihan digital, menyediakan perkhidmatan kaunseling serta memberikan pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi. Cadangan yang terakhir ialah memperkukuh peranan institusi pendidikan. Institusi pendidikan boleh menganjurkan program kesedaran berkaitan ketagihan digital, menyediakan perkhidmatan kaunseling serta memberikan pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi. Dari perspektif ideologi, institusi pendidikan berperanan membentuk pemikiran mahasiswa supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh budaya media sosial, materialisme digital dan pelbagai pengaruh negatif yang tersebar melalui platform digital. Selain itu, dari perspektif dekolonisasi, mahasiswa perlu membangunkan cara berfikir yang kritis dan tidak menerima bulat-bulat pengarah budaya digital global. Mereka perlu menilai sesuatu teknologi berdasarkan nilai, budaya dan keperluan masyarakat sendiri agar identiti dan jati diri dapat dikekalkan.
Sebagai kesimpulan, melalui perspektif falsafah, isu kebergantungan telefon pintar bukan sekadar masalah penggunaan teknologi, tetapi turut melibatkan persoalan ilmu, cara berfikir, kesejahteraan insan, nilai kehidupan dan pengaruh ideologi. Oleh itu, penggunaan telefon pintar perlu dikawal secara bijaksana supaya teknologi terus menjadi alat yang membantu pembangunan manusia dan bukannya menguasai kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.